Hai, Assalamualaikum semua. Untuk resepi kali ini saya nak kongsikan resepi sambal udang bersama dengan nanas. Jom kita tengok bahan-bahannya. Mula-mula kita kena ada udang kapas, udang yang kecil-kecil tu. Tak tahulah tempat korang semua panggil udang apa kan. Kemudian kita kena ada nanas yang telah siap dicincang halus, sedikit santan, cili kering yang telah siap dikisar bersama dengan bawang, sos cili dan juga sos tomato. Tak lupa juga satu cubit asam jawa, irisan bawang holland dan juga lada besar merah. Itu untuk hiasan sahajalah. Apabila minyak pun dah panas, kita akan masukkan cili kering yang telah dikisar sebanyak 5 sudu besar. Kacau sebati. Masukkan satu cubit asam jawa, masukkan pula air, biarkan ianya mendidih dan pecah minyak. Apabila cili kering kita dah masak, dah pecah minyak, masukkan pula anggaran lebih kurang 2 sudu besar sos cili dan juga 2 sudu besar sos tomato. Kacau sebati. Dan kemudian pula masukkan santan tadi. Kita akan biarkan seketika dan kemudian masukkan ke semua nanas yang telah dicincang halus. Jikalau anda semua nak merasa menu yang kelainan sedikit, bolehlah cuba resepi ni, sambal udang nanas. Sedap tau. Rugi kalau tak cuba resepi ini. Kemudian kita akan kacau bagi nanas tu masak sebati bersama dengan sambal yang kita dah masak tu. Tambahkan sedikit air kalau agak-agak nampak kering kan. Dia dah nampak pekat macam ni, nanas pun dah nampak masak layu elok tu kan. Masukkan ke semua udang tadi. Kemudian masukkan pula garam, sedikit serbuk perasa, dan juga gula. Masya Allah, sedapnya. Air yang daripada udang tu akan terbit keluar. Sambal kita akan bertambahlah sedap.
Dan akhir sekali kita taburkan irisan bawang dan juga lada besar merah. Dah siap lah ni. Resepi yang sangat mudah dan ringkas. Sambal udang nanas daripada Mok The Kitchen. Makan dengan nasi panas-panas memang terangkat. Dah siap. Selamat mencuba semua.